Oh, yasi. So, kali ini saya akan bermain Minecraft. So, saya tak ada laptop dan sebagainya. So, saya main Minecraft free secara halal. Taklah macam download Epic kan, apa tu? APK file. APK file. Tak adalah sampai gitu kan. Sekejap sabar jap. Oh my god. Oh no. Oh, boleh buat skin ke? Sekejap saya guna control. Oh no. Very good and very nice. Sekejap. Kita harus mendahului ini. Jangan grafik cantik sudahlah. Aku malas kalau grafik dia cantik kan. Sabar je, aku nak connectkan aku punya controller dekat benda ni. Oh no. Kipas ni bising tu, sumpah. Dia cakap macam bunyi kuda, macam kau naik kuda dekat mana. Macam kau naik kuda dekat rumah berjiran sebelah kau. You always wondered why that app. Banyak siau bunyi kipas ada. Aduh. Bigo. Apa benda bigo pula ni? Sekejap lagi aku buka kamera. Sekejap lagi aku buka ni. Didn't exist. Tak payah tu. Nak download Minecraft betul ke? Tak silap aku dah ada Minecraft betul. Sekejap, aku check dulu ada tak. Sebab dulu aku pernah simpan kat satu file ni. Sabar je. Nanti aku buka. Sabar lu. Oh no. Main dah cakap dah ada 2025 latest 130 kan yang baru kan. Yang baru 130 kan. Ya Allah, aku nak install dulu. Ni lah agaknya ni. Aku tak tahu mana satu Minecraft betul, mana satu Minecraft tak betul. Okay, nice. Aku dah install. Don, kenapa not install it? Sabar. Tengah install. Okay, sabar je. Kenapa not installed? Kenapa dia kata not installed? Nanti aku nak main game Little Nightmare sekejap lagi. So kita main Minecraft dulu sementara. Okay, nice. Betul lah ni, Little Nightmare. Okay, offline kan game ni. Tekan. Sabar je. Oh no. Alamak. Boleh ke tidak ni? Aku tak faham ni. Apa sangat lag pula ni? Tak pula main Minecraft. Main Minecraft survival dulu. Yang ni lah. Aku tak tahu nak main Minecraft apa. Janji Minecraft tu je. Sabar jap. Please jangan grafik tinggi. Please. Just sabar lu. Oh no. Create new world. Survival. Cheat. Aku nak on cheat. Senang sikit. Okay. Keep all inventory. Okay. Create anyway. Okay, nice. Welcome to the stream. Siapa yang baru masuk je, aku tengok dulu.
Dia scan muka aku tak? Hello? Sabar lu. Kipas ni kuat gila, Mat. Aku pun tak tahu. Sekejap, apa salah aku letak dekat bawah tu Little Nightmare? Sabar jap. Little Nightmare esok bukan hari ni. Sabar jap, aku nak setting. Setting bawah ni biar nama dia jadi Minecraft, bukan Little Nightmare. Sekejap. Nah kan. Sabar. Okay. Kat TikTok lagi bagus lah kalau aku live. Daripada YouTube buat apa, bukan orang tengok pun. Nanti aku upload juga. Nanti aku upload. Okay, nice. Let's go. Kita play game Minecraft Burik bin Burik. Let's go. Okay, nasib baik dia punya grafik tak beberapa cantik lagi. Bila aku turn on bare bones ke? Cuba kalau aku turn on, apa jadi? Ya, sabar dulu. Cuba kalau aku keluar, aku pergi turn on. Global resources. Ni aku nak turn on yang ni. Sabar jap. Aku call out jap. Biasalah orang tak ada duit nak main Minecraft apa kan. Sekejap aku try. Ya Allah, sekejap. Aku nak try Bare Bones punya resources pack. Ya Allah, aku termasuk dalam game. Sial lah termasuk dalam game. Lantaklah kita teruskan perjalanan kita untuk bermain game ni. Tak apalah lantaklah grafik teruk ke, grafik burik ke, barebone ke, telubun ke. Cepat sikit doh. Jangan lambat. Aku ni ke? Aku on ke? Sip. Sabar jap. Chat. There is no chat. Oh no. Tough. Sebab aku nak sensitivity dia tak kuat. Susah sikit nak ni nanti. Sensitivity dia okay. Kamera sensitivity tinggi sikit. Okay, nice. Okay. Macam nak keluar? Memang kena guna ni juga kalau nak keluar, guna mouse. Sekejap. Baru okey. Pokok tadi aku pokok. Okay, nice. Boleh buka lagu? Cepat mining. Okay, nice. Sekejap. Ni macam mana nak buka? Ya Allah, aku tak nak buka ni tu. Sabar dulu. Ni komen. Oh, tunduk juga. Oh, ni tekan buka ni. What the fuck is? Okay.
What in the fucking world? Aku letak lagi. Susah dah nak letak benda ni. 12. Lagi satu. Okay, lagi satu lagi. Tak pakai ni je lah, senang sikit. Okay, nice. You always wondered why that app didn't exist. Now you can make. Macam nak keluar. Okay, nice. Kita boleh ada kayu. Kita dah ada kayu. So kita boleh buat rumah. Ni kambing ni kita masak je lagi. Nice nge-lag weh. Aku tak tahu kenapa nge-lag ni. Padahal chunk dia aku dah tutup dah. Aku rasa mungkin sebab bukan Minecraft betul. Buat rumah kat mana? Dah lah, ada piggies. Piggies, how are you, man? Good. Okay, kat sini aku rasa okay buat ni. Tadi aku dah dapat sheep kan. Boleh buat ni kan. Alamak, mati. Okay, aku letak sini satu. Ada sheep lagi tu. Oh no, jangan lari. Oh yes. Nice, aku dapat dua. Okay, buat kat sini. Kan nak buat dekat-dekat dengan village. Cari village dulu. Aku rasa village tak ada kat tempat ni. Yelah, aku nak cari village kot. Sebab tadi aku buat map dekat ni kan. Kan nak buat map ni lah. Aku sejak bila aku nak dressing room pula ni. Aku tak nak dressing pun. Sabar jap. Dia tak ada ni tau. Dia tak ada butang. Tak boleh buka butang ni kalau ni tau. Ni semua member aku punya benda tak. Easy lah. Aku malah nak banyak-banyak cheats on. Keep inventory. Bonus chest, mana bonus chest? Bukan ada bonus chest ke? Bukan ada bonus chest ke? Advance. Oh ni. Starting map. Bonus chest. Okay, nice. Resources pack available. Yang aktif apa je? Okay, ni je yang aktif. Okay, nice. Aku tak nak buka yang ni, Renzi ni. Ini kalau buka ni mampus aku punya handphone je lagi. Ni game endon kan. Alah, aku belum letak seed lagi. Macam mana nak letak seed? Oh ni. Seed templates. Snowy Village, Bamboo, Taiga Village, Winning Coastal Village, Ocean Desert Village, Jagged Village, Snowy Village. Aku cari yang bagus-bagus sikit lah. Spooky Forest, Epic Trial, Taiga Village. Taiga Village apa? Apa beza dia? Aku tak nampak dia punya gambar. Create. Oh yes. Aku boleh buka dua. Hello. Kena sama apa ni? Okay guys. Hell nah.
Okay, hello. 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 Okay, nah bunyi tingkap bunyi kipas dia tak tangkap. Kenapa bare bones segini dia bunyi grafik? Macam kartun. Kan macam kartun kan. Kau tak pokok dia macam apa? What in the world? What the hell? Ya aku tak nak weh, sumpah weh guna ni weh. Apa pasal gini tu dia punya. What the hell, macam kartun, macam kartun. Sabar dulu. Macam nak aku tak tahu tu. Ingatkan bare bones tu cantik sikit. Sebab tengok macam dia macam kartun sikit-sikit kan ni. Semua kartun kau tengok pokok dia macam mana. Sebab kalau aku turn on ni memang tak nak lah aku turn on grafik tinggi. Mampus grafik tinggi gitu man. Memang siapa je siau nak main grafik tinggi. Apa vibrant shader mampus phone masing-masing. Phone ni pun macam dia punya grafik card kalau ikutkan macam laptop, dia macam Ryzen 3 gitu. Ryzen 3 berapa tak 3600U dengan GTX 680. Kenapa tak main laptop? Dekat laptop ni malas. Bukan malah rusak kocak. Oh yes. Nasib baiklah kipas dia tak tangkap. Kalau kipas dia tangkap juga hilang aku rasa. Okey, ni lebih bagus. Okey, ui aku dapat baik siau. Ini kalau ini pun susah ni. Ni sini apple ni kat sini lah. Ni untuk apa jungle samping ni apa? Dia guna ni lah, senang sikit. Kalau creeper aku terajang keeper tu. Memang fuck. Ni boleh ni guna ni buat bom-bom orang. Apalah aku ambil potato, aku nak ambil yang ni, dia pergi ambil potato. Macam apa lah. Sekejap ni aku rasa lagi senang kalau tak gini. Pasal ni tak gini. Tak masalah nak letak ni pun susah. Ambil chest ni. Ya Allah, dah kau pergi buka chest, kenapa tutup? Macam mana nak tutup? Oh, tunduk tekan apa? Oh, tunduk tekan ni.
Let's go. Kita buat rumah dulu. Sebab katanya dah dekat dengan village kan. Macam mana nak lari? Apa salah nge-lag? Selama ni aku main Minecraft You tak pernah always nge-lag. wondered why that app didn't exist. Now you can make it. Meet Replit Agent. Yok. Ni benda ni map ni. Untuk apa ni map ni? Tadi aku potong kayu dulu. Untuk Summon Toro. Oh, mother freaker. Macam mana aku nak naik atas? Oh no. Oh no, what happened? Sekejap, aku rasa korang bosan lah kalau tak dengar lagu. Sekejap aku buka lagu kat Spotify buat ni. Sabar jap. Ni kalau aku main game ni masih ada, lagu dia masih ada. Baik tu. Lagu Minecraft lah. Sebab dalam ni mana ada lagu Minecraft. Kenapa dia ambil lagu ni sekali? Kenapa dia ambil lagu ni sekali? Okay, nice. Kita dah boleh sambung main lagi. Tak apa kalau mulut dia gitu, kau dengar je suara aku. Kau jangan ikut tengok mulut dia macam tak selesa. Don't worry. Yang nak tengok yang tak nak tak, don't worry tu. Walaupun ni nanti aku live dengan secara replay yang aku buat. Ui. Aku sebenarnya cari village. Nanti kan belum malam lagi ni. Biar dia vibing sikit kalau tengok saya main ni. Tu. What is this? Salah Roblox game ni buat apa game Roblox? Roblox pun semua game tak apa-apa.
Tak ada benda pun. No, main lagu. Kau tengok. Puncanya ni lah. Punca lagu tu hilang sebab ni lah. Aduh. Punca lagu tu hilang sebab ni. You always wondered why that album exists. Now you can make it. Okay, nice. Ada rumah telur. Ada rumah telur. Dia aku chance dia aku nak tinggi sikit. Fuck. Dia boleh edit karakter. Ni macam boleh ni, macam best ni. Ini lelaki perempuan. Ni baik tu vibing dia. Seven chunks. Boleh lah. Didi fuck me. Sorry, I'm taking your bed. Oh, sorry brother, I take your bed. Baik tu, besar tu bilik ni. Ni buat rumah kat mana? Sini. Kau nak harapkan rumah 2 orang apa pula dia? Janganlah habis dulu lagu Arya Math tu. Dia buat aku vibing Minecraft tu. Tak apalah, dia akan teruskan lagu-lagu lain-lain lah. Lagi ni boleh kot, tapi kecil sangat. Wah, oh fuck you ass up. Wah, ni macam terbaik je. Macam terbaik je ni rumah ni kan. Macam terbaik kan. Macam terbaik kan. Best gila lah rumah ni. Wish, macam nak cabut je pintu dia. Wait a minute. Oh no, this is the goodest Minecraft music ever. Kat mana lebih aman nak buat rumah? Aku ni macam orang yang ni lah, player Minecraft. Suka Minecraft. Okay, untuk tentang Minecraft ni macam okey ni tempat ni. Tempat ni macam okey ni. Lama tak dia punya. Kena yang Arabic version. Baik tu Arabic version punya Arya Math. Tak ada. Oh no, dah nak malam dah ni. Sekejap lagi zombie spawn. Sekejap lagi dia rodok aku. Macam dekat. Aku lapar tu. Aku perlu makan tu. Aku rasa kat mana okey? Kat sini okey guys. Kat sini okey. Kat sini. Ha ni.
Sekejap aku tutup dulu. Korek. Tak boleh riff on Minecraft asli gitu. Baik tu, dia macam main movie le. Orang cakap memang Minecraft ni game terbaik aku pernah dapat lah. 2 minit. Oh no, what happened? Oh no, sorry bang, pinjam katil dulu bang ni. Pinjam katil dulu bang. Bang, pinjam katil dulu bang. Bang, saya perlu tidur lah bang. Bang, jangan marah saya lah bang. Saya perlu tidur lah bang. Nak tak aku replay semua music Minecraft yang ada? Boleh. Aku buat semua music Minecraft yang dekat Spotify ni. Alamak, ni masalah betul ni. All oh, ni Muk City aku tahu. Ni Muk City. Ni Muk Telur. Oh no, something wrong out there. Kalau aku panggil Grox ke tak dia? What the hell? Oh no, aku takut kalau dia kejar aku. Aku tengok muka dia. Weh, kau rodok dengan kucing kan kat bawah tu? Ni tak baik, ni yang tak baik ni. Aduh, ngelek je manjang. Aku buat apa? Beri tak? Hai. Biasa 60 FPS apa dapat? Minecraft asli. Ni Minecraft burik ni. Bukan Minecraft burik, Minecraft bukan asli ni. Minecraft asli aku, adik aku gini. Memang jahanam tu. Apa yang aku nak buat sekarang ni? Makan. Curi barang orang. Tak ada apa-apa. Fuck you. Didi, fuck me. Can I borrow your house a little bit? Oh, nice. Thank you very much. Tak apa, kita ambil satu-satu rumah. Walaupun yelah, biasalah villager kan dia main ambil rumah orang. Dia bukan tahu tu rumah orang tu ke, rumah orang tu ke, rumah orang ni ke, niga. Kan? Dia main hantam ni rumah mana-mana. Sorry bang, saya kena ambil.
percaya mat badan dia kalau dia ni terus baik tu. Aku tahu sebab apa dia nge-lag. Aku tahu sebab apa dia nge-lag. Oh no. Fuck me Didi. Fuck your ass. Fuck. Hello. Okay nice. Aku nak jadikan ni rumah aku. Boleh ke? Boleh je lah. Aku perlukan makan. Aku dah kenyang. Apa yang aku nak buat lah sekarang ni? Buat crafting table dulu. Aku perlukan 4 lagi 1 lagi pupuk. Aku boleh kan buat ni. Satu je kan. Ambil lah. Sekejap. Kau kena letak pokok ni. Kau jangan letak. Bapak ni. Tak ada makna. Tak ada. No something. No, nothing. No, nothing. I didn't do nothing lah. Tahu lah, kali ni kita main Minecraft dan kita akan kalahkan Minecraft. Kita akan menangkan Minecraft sama-sama kali ini. So sekarang ni apa yang aku perlu buat? One thing, I will mine diamonds. Sebab biasanya pertama sekali kita kena buat adalah mine diamond. Kita kena mine rock dulu. Okay, kita dah explore mana? Okay, kita dah explore jauh dah. Kena buat map baru ni. Kena buat map baru. Suck your ass. Okay, nice. Okay, sana lah telur. Aku tak nampak. So, sekejap, aku rasa kayu tak guna sangat. Okay. Okey, nenek kita boleh buat telur sebagainya. Boleh buat telur sebagainya. Dia menghasilkan apa guys kalau kita letak batu? Dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan apa kalau kita letak batu? Otak aku tak berfungsi dalam main game ni. Aku kena cari pokok dulu untuk pot. Aku ada satu kayu je. Aku tak tahu cara main game ni. Sebab aku dulu asyik main kreatif je manjang. Tak pernah main survival mode. Ni barulah aku main survival mode. Nak tak aku buat karakter sendiri? Boleh, sekejap lagi aku buat letak dekat thumbnail. Sekejap lagi aku buat kat thumbnail. Sebab aku tak tahu.
Okey. Ni kalau aku live kat Twitch, power ni kalau aku live kat Twitch. Daripada YouTube ni buat apa-apa pun kan. Okay, so aku live kat Twitch. Don't worry. Bodoh, terkejut. Bodoh. Jadi bunyi zip. Aku dah live berapa lama? Kalau 1 jam tu dah dikira okey dah. Belum 1 jam lagi. Okey je, belum 1 jam lagi broski. Belum 1 jam lagi. Aku pun tak tahu mana rumah aku. Ni apa kat sini? Yelah, aku rasa aku boleh lah buat rumah sendiri. Tak baca. Aku dapat nampak beberapa kayu ke depan. Mat. Ui, power tu. Lidi ni. Ya, aku dapat 41 kayu. Okey. Sekejap sabarlah, aku nak mining telur ni dulu. Bang, pinjam Nanti saya pulang balik, saya bagi 100 emerald. Boleh? Boleh bang? Boleh bang? Dia tak kisah. Dia tak kisah, dia baik. So sekarang ni kita kena buat rumah dulu. Dan kita kena cari pokok. Ni lagu lama Minecraft tu ni. Ni first aku main kat PS3. Tak silap aku lagu ni. Tin tin tin. Tin tin tin. Tin tin tin. Tin 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 tin. Tin tin tin. Tin tin tin. Tin 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 tin. Tin tin tin. Tin tin tin. Tin 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 tin. Tin telur. Tin telur. Tin 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 tin. Sana kau, kalau tak aku jet. Tin 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 tin. Tin tin tin. Tin tin tin. Aku kena tidur. Zombie ada yang enak. Kau pergi berambus lah. Aku nak tidur. Rumah mana yang tak ada zombie? Rumah mana yang tak ada zombie? Rumah ni tak ada zombie. Rumah fuck kau. Aduh, cepatlah. Semua dah tidur. Aku seorang yang tak tidur. Juga bodoh juga aku. Nampak ada banyak zombie. Kena sambung buat rumah. Inilah baru vibing telur. Kecil sangat je rumah. Besar sikit lah. Banyak lagi kayu ni. Boleh potong. Survival guys. Sampai Ender Dragon. Kita boleh kerja sama. Buat rumah. Telur rumah. Tuan rumah. Semua kita. Rasakan semburan susu getah Malaysia. Macam retaka guys. Retaka dah merodok-rodok semuanya. Tu adalah orang yang
mob yang paling aku tak suka dalam dunia. Sekejap, apa aku jatuh. Itu mob yang paling aku tak suka dalam dunia. Aku kena cari pokok. Kena cari pokok. Untuk pokok, untuk terbang, untuk telur. Untuk terbang, untuk orang. Oh ni ada dia. Nge-lag siau, aku pun tak. What have I done? What? Storage almost full data. Delete. Such a idiot. Go to storage. Pergi storage phone aku ke? Bagus lah. File location storage. Resources pack. Sekejap. Aku delete satu word je lah. Delete satu word. Apa salah aku tak boleh delete word ni? Anjing lah. Sekejap aku pergi delete je satu-satu. Sekejap sabar lu. Panas mat phone aku. Aku tahu kenapa dia nge-lag tadi. Aku ada put sesuatu kat Minecraft ni. Setting. Sekejap aku nak slowkan storage aku. Ataupun buang satu game je. Okay, nice, aku dah settle dan semua ni biar. Aduh, dah berapa lama aku live? 1 jam je aku live. 1 jam 30 minit je aku live. Tak sampai 1 jam lagi. Okay, dah boleh main. Sabar jap. Aku tahu kenapa dia ni. Aku tahu ada satu setting ni. Setting tu je. WB Gaster apa lah. Tak sabarnya telur. Sumpah dah cakap aku ngantuk tu. Lepas aku upload ni aku nak pergi berambus tidur. Aku kena turn off view bobbing. Sebab view bobbing tu dia yang buat aku jadi nge-lag. Cepat bu, jangan lamakan masa. Sila cepatkan telur anda. Macam lain je. Nah, nampak macam ni sikit kan. Turf. Apa salah aku rasa macam laju.
buta. Aku rasa macam aku ni NPC dulu. Aku tak bergerak langsung. Aku rasa macam bodoh lah setting ni. Aku rasa boleh daripada sini kan. Telur iklan. Ya Allah, setiap masa aku ni mesti ada masalah. Ada ke? Cakap dah. Ni fancy bubble ni. Aku ingat lagi je. Aku nak kena keluar dulu jap. Fancy bubble tu. Macam tu lah dia ni tadi. Pening ni otak aku sumpah tu. Mana? Render fancy bubble. Oh. Rasa boleh aku lihat gini ya. Lebih easy, lebih tak sakit badan. Nah gini. Gini aku tengok. Okay nice. Okay nice. Jaya. Okay. Hello. Okay hello. Okay hello. Okay hello. Okay hello. Okay hello. Hello testing. Hello. Kena kuat siau. Hello. Okay nice. Thank you so much. Nampak dia tak ngelak sangat dah. Jangan sabar dulu, aku nak gini sikit. Sabar jap. Okey, gini okey. Sejuk semua. Malam-malam masih muda. Asal kau duduk macam tak buat apa. Asal terlalu macam tak buat apa. Ya aku Kau nak aku masak kau bagi orang India? Kau nak? Ya ini nanti untuk keselamatan nanti kat sini. Sebab ni rumah kandung kita. Rumah sementara kan. Kalau ada masalah dekat rumah tu kita boleh guna ni. Mana tahu ada Ender Dragon tiba-tiba datang kat sini. Ya aku perlukan pintu.
Fuck, aku nak ambil pintu, dia pergi ambil seat. Memang hell. Kau fikir senang? Kau pergi apa iklan banyak-banyak ke app ni? Spay later lah, telur later lah, bye-bye later. Kau tengok Spiderman ada, pingpong vending machine ada, atom apa ni? Apa super wing telur ada, semua ada lah. 99 bukan 11 ke? Dah berapa lama? Okay, lagi 5 minutes left. I'm gonna play this game. 1 hour only I play. Okay, lagu mana lagu? Tak dengar lagu. Aku tak dengar lagu. Sekejap, aku tak dengar lagu. Ya. Okay, nice. Patutlah. Jadi faham. Sekejap, kita buat kat sana lebih aman lah. Lembu ni kita nak sembelih lagi. Okay. Sumpah dia cakap lagu dia. Aku tak boleh cakap lagu Minecraft ni buat aku jadi macam nostalgia main PS3 dulu. PS3 aku dah kena jual lagu-lagu lama dia. Bukan apa, Minecraft ni pun buat aku jadi sedih lah. Okay, nice, let's go. Main dengan member kan kat PS3. Bukan lagu je yang nostalgia, game pun sama. Okay, lagi berapa lagi? No, what is she doing? Mice on Venus, lagu dia aku tahu lagi. Okay, lagi chest aku kena letak sini. Jadi aku nak kena ambil kaca seseorang. Rumah ni tak ada orang kan? Jadi kalau kita pecahkan kaca tak ada apa-apa. Lah, rugi mat. Siapa nak guna dengan benda ni? Kalau tak ada kaca, macam mana nak buat kaca? Macam mana nak buat kaca? Kaca. Jangan gitu. Tuh. Sabar dulu. Okey, ni apa ni? Jangan gitu. Tak ada kaca. Mana ni? Saya nak buat dia. What the fuck? Serius lah. What? Yes, I tell you one thing. Macam mana nak dapat kaca? One thing I want to tell you. Macam mana nak dapat kaca tu?
kau pergi letak. Aku nak guna ni. Memekak sial lagu dia. Nostalgia tapi memekak ni sama aku tu. Dah tu. Ni lagi membongok kan. Bukan. Nak ambil benda-benda ni kat sini. Thank you fuck me. Tumpang bang tidur. Tak apa. Dekat rumah aku dah ada pintu kan. Tak apa, lagi pun rumah aku dah nak siap. Nyamuk ni aku rasa nak lempang je muka dia. Takut ada zombie kan. Tu aku tekan dia apa jadi. Kasih aku tidur bro. Kom. Bang nak telur boleh? Kau buat apa sial dekat Sekejap mana? Oh rumah ni boleh, rumah ni legendary ni bos. So kita sekarang ni misi kita kena cari rumput. Apa nama dia? Pokok-pokok rumput tu. Sebab aku tak tahu macam mana nak buat ni. Berapa lama aku main? Okay, dah 1 jam. Lebih 1 minit aku tak ni. So I want to tell you something. This is my first live playing Minecraft survival. So siapa yang tengok live dan secara replay, walaupun live tak ada orang tengok, so see you later. Bye bye. Oh no. No nigga. Dah aku dah end belum? Apa salah aku tak end? Do you wish to end live? Do you want to YouTube and live season? Okay. Bohong